Kita pergi dulu kan. Ikut ambil. Tak boleh tahu. Dia ada bulut kan orang tengok. Ni ada nari. Kalau dia bulut nari kan orang terus sebab ini. Ini apa? Ada benda. Itu tari tu bukan saja. Kita Penang ke tak? Penang. Tapi ni bukan saja. Kita dia ingat. Tambah yang ni. Dia ingat. Apa dia? Dia kalau macam orang main. Dia kalau kata tunggu. Dia ambil. Dia naik ke dia naik. Dia buang. Dia buang. So semua tu. Mi ke dia ambil kan. Dia naik. Dia banyak dia tak ada macam bukan dia. Dia macam kita main game basah. Dia tak perlu kuat. Dia tak perlu sampai tak perlu dia hantar lepas. Lembut masa kita tak letih. Satu silat ni boleh bawa sampai gemuk. Tak apa kita macam satu lah ni satu saya ambil dua cara je. Ini satu dengan ini. Mana laju? Kalau cikgu blok kan? Blok macam tadi, blok kan? Walaupun blok dia tetap ada sebab dia dah ada lah. Kalau kata yang ni pun boleh blok. Dia dah blok ni juga. Ni kan? Dia naik. Dia tu benda tu dia ada dalam tadi sebab dia tak payah fikir lah. Biasa. Mana dia patah tumbuh hilang ganti. Patah tumbuh hilang ganti makan dekat. Kalau mak. Hai. Jangan. Okey, dah cikgu main tadi cikgu buat. Tak ada cikgu main tadi kan. Dan cikgu ada. Kalau kata main tadi bagi lembut tadi tu tak payah ubah. Cuma jangan contoh kita duk bisa saya main tadi macam ni tau. Asal saya main. Dia belajar. Ni Dia main apa? dulu lah. Tapi betul kalau yang saya belajar. Tapi betul dia. Kita jangan bagi dia putih. Ada punya syarat jangan bagi putih. Dia putih bukan dia. Kalau kita main tak. Bukan. Entahlah macam kita saya main tadi kan. Tadi saya. Okey. Dia Putih. Dia lepas tu. Dia masuk kan. Dia masuk dia tepuk. Dia tak putih. Dia jalan. Jangan bagi putih. Apa benda jangan bagi putih. Sama bila kita ajak tak putih, berlawan tak putih je. Dan jadi kita tak pakai tenaga. Tenaga kita dah ada dah. Dia ada momentum. Pergi bina. Anak saya main Tari dia tari tapi dia tak penat macam kita main. Dia penat lain. Dia pandai macam orang kata main tai chi kan. Tak jadi selendang. Baik pun buat. Mana ada? Contoh kalau kata kalau tumbuk kan, kita tarik sini. Ni dia boleh kat dia. Dia dalam lembut tadi je. Yang saya dah cuba kan. Jadi dia tumbuk kan, saya ambil. Dalam lembut kan. Betul keras. Tak ada keras tu. Dia macam jangan keras. Saya ambil, jangan keras. Jadi banyak lah. Tu Nampak? Lembut. Percaya pada gerakan. Cikgu macam mana cikgu buat? Lalu buat satu gerak. Yang cikgu main tadi. Okey, yang tu buat buah. Bagi cuba bagi lembut. Saya ambil kan? Saya ambil. Percaya bergerak. Tengok, saya tak dapat lagi. Saya buang di sini. Buat macam ni. Percaya bergerak. Tak ada kekerasan. Dia tak ada keras. Macam tu saya tunjuk kan, cikgu ambil buah leh selain daripada buah. Dia ambil buah pokok. Dia nak belajar rasa je lah. Untuk orang-orang yang belajar rasa tu boleh naik. Contoh ambil kan. Dia pukul yang tu tak ada. Ya, lawan. Tu kalau tepih pun, kalau kata dia tumbuk. Ini kan. Okey jangan. Okey. Dia
Dalam tadi ya. Tak lawan. Dia percaya pada gerak tadi buat. Ikut maksud dia. Tak, sama. Dia pada percaya pada tari dia. Macam kita tari, kita dah ada buah dah ni. Ni pukul ni. Kita ikut ya. Tapi dia kena sakit pasal apa? Bila kita hantar. Nampak tak? Nampak? Kalau kita nak pukul, kita pakai lepas. Pasal lah ni ya. Kita hentak. Kita dah ambil, kita ambil sudah macam. Saja buat laju je. Kita tiba tubuh. Buat. Itu jam